Asal mengapa perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Everest Base Camp part yang ke-20 dah guys. Let's go. Pendakian hari ke-7 aku menuju ke EBC. Dan pagi-pagi ni aku akan bergerak daripada checkpoint Loboche menuju ke checkpoint yang terakhir iaitu Gorak Shape. Perjalanan untuk ke sana kejap je, ambil masa dan 3 jam trekking gitu sampai sudah. Mungkin dah tengah hari aku sampai sana lah. Tengok ni pemandangan pegunungan salji di Loboche ni. Sumpah Daniel cantik sekali. Cok view yang super duper indah, putih macam ais batu campur gitu dan bersinar-sinar lagi. Tahu semuanya cok apa, subhanallah, masya Allah, tenang aman makmur sentosa sejahtera Selangor. Tapi sujud juga sebenarnya kat sini. Menggigil aku macam okey, untuk trek hari ni bagi aku senang dan mesra Petronas sekali lah. Landai rata and tak ada mendaki-daki panjat susah-susah macam Spiderman semua. Lepas tu adalah sikit-sikit trek yang penuh dengan batu bitubi kena panjat kat sini tepi-tepi gunung ni. Tapi still okey, kena berhati-hati sikit lah pijak batu-batu ni sebab licin bersalji kan, bahaya kalau jatuh boleh gedebak-gedebuk sayang, suara gendang bertalu-talu. Tak lama jalan lepas aku pun duduk rehat kat sini. Hai, serius baru je jalan tak sampai setengah jam aku duduk disebabkan kepala aku dah puyeng-puyeng pening macam nak pecah dah ni. Macam betul lah, serius sakit. Semalam tak elok-elok lagi sebenarnya, tapi itulah aku paksa jalan juga. Memang degil sungguh lah Sherpa seorang ni, kurang kena rotak waktu sekolah. Inilah jadi buat perangai. Tengok trek ni sekarang ni putih dah, keliling aku semua salji. Okey, sambung lagi jalan mencari Putri Elsa salji dalam cerita Frozen tu. I wanna be a snowman. Tak sampai 10 minit aku jalan ni, aku duduk lagi tadi. Sumpah ya Allah, kalau jalan kejap duduk macam ni, minggu depan baru sampai ni macam tapi nak buat macam mana, kepala aku asyik pitam nak pengsan dah aku goblok. Jadi aku perlu mengawal, mengontrolnya supaya tak jatuh. Seru pemandangan kat sini memang sangat lawa dan indah sekali. Sayang sekali aku tak dapat menikmati keindahan ni sepuas-puasnya disebabkan pening kepala kan. Rasa menyesal pun ada bila tengok balik momen-momen ni, semua nak nangis bila teringat semula tau. Tak lama jalan lepas tu trek dia dah bertukar menjadi raksasa tinggi di hadapan sana. Kena mendaki kali ni goblok. Rasa koyak dan nak nangis dah aku. Tapi bila nak nangis beku dah air mata ni disebabkan cuaca kat sini sejuk sangat kan. Jadi nak tak nak aku paksalah diri juga slow-slow mendaki naik ke atas. Tunggu dulu kat sini sebab orang nak turun ramai gila beratur. Diorang apa yang dia cari kat atas pun aku tak tahu tau. Slow-slow aku naik slow-slow dengan penuh kesabaran, ketekadan dan keyakinan yang tinggi sambil-sambil berselawat je, asyhadu alla ilaha illallah. Slow-slow aku mendaki dan akhirnya sampai sudah aku di atas. Alhamdulillah, terharu sangat aku tau. Terus aku cari batu untuk duduk berehat, minum air sambil-sambil termenungkan nasib apa yang bakal aku jalani lagi lepas ni.